Hai guys, Assalamualaikum. Okay, disebabkan lama sangat saya tak kongsi pasal Beyblade. So kali ni saya nak kongsikan momen-momen api dekat dalam dekat Beyblade lama ni. So kalau jumpa lagi, kalau korang ada jumpa Beyblade yang ada api ni, kongsilah. Saya tak tahulah sama ada masih ada lagi ataupun tak. Mungkin ada antara korang yang simpan lagi. Mungkin lah. So mungkin ada yang nak throwback ke kan. So saya kongsikan dia punya video. Nak tengok dia punya api dia. So disebabkan lama saya tak buat video pasal Beyblade ni. So saya nak kongsikan sikit dia punya api lah. Okay. Tak pusing kuat-kuat pula. Sekejap So kita menghabiskan api dia lah. Kalau ada lagi lah api dia. Okay, 1, 2, 3. Sekejap. Alah. Ya. Saya dah cuba dekat dalam kuali tau. Dia macam tak keluar sangat api dia. Mungkin tak sesuai kot. Dia kena kuat-kuat. Aduh. Sekejap. Okay, saya belanja lagi satu api lagi. Nampak ke? Nampak kot. Boleh lagi tak? Oh. Boleh. Dia sekali buat je, sekali hentak tu berapi lah. So, lagi sekali lah. Try sekali lagi. Ada lagi ke api dia? Macam nak habis je api ni. Sekejap Okay, nak dekat habis api dia. Habiskan lah. 1, 2, 3. Nampak kot. Nampak. Dia kalau tekan atas ni, sakit tau. Atas ni sakit. So kena buat macam ni. Okay, ini saja untuk video Beyblade. Rasa dah habis dah ni. Dah habis dah kabat dia. Kabat ke nama dia? Okay, api dah habis. Dah habis dah. Okay, so ini Beyblade. Video Beyblade daripada saya. Sebab ramai yang bertanya-tanya ni. Sebab saya tak ada masa sebenarnya. Tak ada masa nak buat. Ada lagi sikit. So saya tak ada masa sebenarnya nak buat video Beyblade ni. Sebab saya dah besar. Buat apa nak main sangat Beyblade? Tak main sangat Beyblade. Dan saya tak akan buat video unboxing. Saya tak akan buat. So boleh tengok video unboxing dekat mana-mana channel. Rasanya ramai yang buat. Sebab saya tak ada masa nak beli macam benda ni. Sebab saya ada benda yang lebih penting lagi nak kena buat daripada beli Beyblade. So mungkin adik-adik kita yang menikmati zaman kanak-kanak, korang bolehlah beli. Okay. So untuk adik-adik kita yang menonton video ni, enjoy your childhood. Manfaatkan sebaiknya zaman kanak-kanak. So sebenarnya saya terima banyak sangat kecaman dan juga hinaan dan juga kata-kata mencarut dan kata-kata lucah daripada adik-adik kita. So saya sangat terkejut diorang terfikir untuk cakap macam tu. So kebanyakan mereka tu saya dah block. So
mungkin diorang akan lebih bahagia nanti. So sebenarnya saya tak tahulah korang ni enjoy ataupun tak korang punya zaman kanak-kanak sampai kan berkata-kata begitu. Sebab benda ni, Beyblade ni benda yang menyeronokkan di zaman kanak-kanak lah. Sepatutnya korang enjoy. Korang tak berbalah-balah, tak bergaduh hanya disebabkan Beyblade. So saya tak pasti macam mana korang punya zaman kanak-kanak korang. So harap korang bahagia dengan zaman kanak-kanak. Manfaatkan sebaiknya. Tu je kot. Sebab saya tak ada masa nak buat video pasal Beyblade dan saya dah besar. Dah ada banyak benda yang nak kena difikirkan dan nak habiskan study sebenarnya. So saya rasa kalau ada video Beyblade pun mungkin lama sikit kot. Mungkin ada on the spot saya terjumpa, saya akan buat. So macam ni sekadar mengisi masa lapang sebelum saya sambung balik study saya. Okay. So saya rasa ini je kot. Enjoy your childhood untuk adik-adik kita yang tonton video ni. Dan video ni bukanlah serius pasal Beyblade. Sekadar untuk throwback zaman kanak-kanak abang-abang dan kakak-kakak korang yang lahir zaman 90-an. Sebab kita orang dulu menggunakan Beyblade ni. Beyblade ni ada boleh modify dan ada api. So kalau tak, dia punya ring dia kecil je. Yang ini saya belilah, yang bulat besar ni. So zaman tu memang kita orang enjoy. So saya tak tahu zaman sekarang ni macam mana. So hopefully korang enjoy lah korang punya zaman Beyblade. Okay. So ini saja daripada saya, Beyblade saya. Terima kasih. Bye.